Ada seorang ustaz kata, tarawih ni perkataan plural daripada perkataan tarwihah. Itu betul. Memang tarawih ni plural daripada tarwihah. Tarwihah tu maksudnya rehat-rehat. Tarawih tu maksudnya berehat-rehat dengan banyak. Jadi bahasa Arab, bila kata tarawih, dia lebih daripada 2 kali rehat. So dia kata solat tarawih ni solat rawat dan rehat dan rawat. R&R. So kalau sekali rehat, 4 rakaat rehat, baru 1. 8 rakaat baru 2, baru tarwihatan, tak jadi tarawih lagi. 3 baru jadi tarawih, maksud 12 rakaat. Tapi ijma' mengatakan 20. Bila masuk ijma' pula? Ijma' tak kata 20. Ijma' kata berapa pun boleh. Sebab mazhab Maliki kata 36, bukan 20. Ya? Ya, dia kata 3 kali lah sebab dia kata plural. Bahasa Arab ni kan plural. Tapi kita katakan ini ridiculous, ini mengarut. Jangan sempitkan pahala ni konon-konon macam kita pula nak bagi pahala. Macam ustaz tu pula nak bagi pahala, dia kata. Siapa buat 8 tak dapat pahala tarawih? Engkau ke nak bagi pahala? Saya bila dengar video tu saya jadi panas hati. Kan? Sebab kenapalah ada ustaz macam ni, baca sikit tapi sombong je bukan main. Tapi David dada ketua Ahli Sunnah Malaysia. Kita pula boleh lantik satu orang Melayu jadi presiden Ahli Sunnah. Ajaib. Siapa masuk jadi ahli memang ajaib lah. Sembahyang terawih. Sembahyang terawih. Ada orang kata, sebab kita kat sini kan tak banyak masjid untuk perempuan sembahyang terawih kan. Jadi kita buat terawih kat rumah. Ya. So kita buat 4 witir 3. Ada yang kata dia tak kira terawih, kena 20. Saya pun nak confuse. Okey. Berkenaan dengan solat tarawih. Solat tarawih ni sebenarnya perkataan tarawih itu tidak ada di zaman Nabi. Nabi dalam hadis Nabi cuma sebut man qama Ramadan. Sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan. Maka tarawih ni sebenarnya qiyamul lail. Tarawih dengan qiyamul lail tak ada beza. Cuma bila orang tanya Aisyah, Abu Salamah dia tanya Aisyah, dia kata kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Macam mana solat Nabi di malam bulan Ramadan? Aisyah kata, ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 raka'atan. Nabi SAW tidak pernah solat lebih daripada 8 rakaat, sama 11 rakaat dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Setiap malam Nabi akan solat 11 rakaat. Nabi akan solat 4 rakaat iaitu 2-2. Lepas tu Nabi akan solat 4 lagi rakaat 2-2. Lepas tu Nabi solat 3 sebagai witir. Maka sebab itu bila orang tanya berapakah solat malam Nabi di bulan Ramadan, kita kata 11 rakaat. Tapi Aisyah kata dalam hadis tu, Aisyah kata la tas'al an husnihinna wa tulihin. Jangan kamu tanya panjang dan kualitinya solat Nabi pada waktu tu. Kerana Nabi solat 8 rakaat qiyam, 3 rakaat witir, Nabi habis dekat-dekat nak subuh. Maksudnya solat Nabi tu berdirinya lama. Nabi baca panjang. Okey? Berbeza dengan zaman Umar, yang mana masa zaman Umar orang dah mula terlibat dengan jihad. Orang dah berperang dengan Parsi, berperang dengan Rom. Jadi mereka tak larat nak berdiri lama sebab siang tarung kan, malam dah tak larat, dah lah puasa pula. Jadi mereka mencadangkan supaya dipendekkan waktu berdiri. Maka Umar dia kata okeylah, kita buat 20. Tapi itu pun pendek jugalah. Maksudnya habis sebelum pertengahan malam. Umar buat 20 supaya tempoh tu panjang tapi tempoh berdiri sekejap dengan dilebihkan rakaat. Adakah Umar buat bid'ah? Tidak. Kerana Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sebut dalam hadis tu clear daripada Ibnu Umar, Nabi kata dalam hadis tu salatul lail masna masna. Salat malam ini 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khashita subuh fa autir bi wahidah. Bila mana kamu takut subuh masuk, hendaklah kamu berwitir dengan 1 rakaat. Ini menunjukkan solat tarawih sebenarnya tidak ada had. Solat malam sebenarnya tidak ada had. Tarawih dengan solat malam tak ada beza, sama, qiyamul lail dua-dua. Maka solat malam tidak ada had. Cuma Nabi tunjuk 11 dengan kualiti yang panjang. Tapi oleh kerana kita tak mampu, kita boleh buat berapa rakaat yang kita mampu. Maka saya katakan, orang yang buat tarawih 8 rakaat itu hanya sekadar yang dia mampu juga mendapat pahala.
Orang yang salat 20 rakaat juga mendapat pahala. Orang yang salat 36 rakaat juga mendapat pahala. Orang yang salat 2 rakaat pada malam Ramadan juga mendapat pahala. Katalah dia kerja security guard, dia kerja malam bulan Ramadan, dia tak boleh nak salat banyak rakaat kerana dia bertugas. Dia salat 2 rakaat, dia dapat pahala tarawih. Tak kira. Tarawih ni datang kemudian. Ada seorang ustaz kata, tarawih ni perkataan plural daripada perkataan tarwihah. Itu betul. Memang tarawih ni plural daripada tarwihah. Tarwihah tu maksudnya rehat-rehat. Tarawih tu maksudnya berehat-rehat dengan banyak. Jadi bahasa Arab, bila kata tarawih, dia lebih daripada 2 kali rehat. So dia kata solat tarawih ni solat rawat dan rehat dan rawat. R&R. So kalau sekali rehat, 4 rakaat rehat, baru 1. 8 rakaat baru 2, baru tarwihatan, tak jadi tarawih lagi. 3 baru jadi tarawih, maksud 12 rakaat. Tapi ijma' mengatakan 20. Bila masuk ijma' pula? Ijma' tak kata 20. Ijma' kata berapa pun boleh. Sebab mazhab Maliki kata 36, bukan 20. Ya? Ya, dia kata 3 kali lah sebab dia kata plural. Bahasa Arab ni kan plural. Tapi kita katakan ini ridiculous, ini mengarut. Sebab apa? Sebab Nabi pun tak pernah solat lebih pada 20 rakaat. Takkan Nabi pun tak dapat pahala tarawih? Dan istilah term tarawih tu pun datang kemudian. Tarawih tu datang pada zaman kemudian daripada Nabi. Nabi tak pernah sebut perkataan tarawih. Dia datang kemudian setelah orang buat lebih daripada 8 rakaat yang Nabi buat. 11 rakaat yang Nabi buat. Kenapa orang buat lebih rakaat? Kerana orang tak larap diri lama macam mana Nabi berdiri. Okey? Boleh? Maka sebab tu saya kata tidak ada restriction. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 20 boleh, 36 boleh. Semuanya sunnah. Dah tentulah orang yang buat banyak rakaat lebih banyak pahalanya daripada yang buat sikit rakaat. Tapi orang yang solat 11 rakaat dengan keadaan berdirinya lama dengan bacaan yang panjang, lebih banyak pahala daripada orang yang solat 20 rakaat macam kat Indonesia dalam masa 5 minit je. Kan? Sini pun ada. Dia sebenarnya nak tadabbur ayat. Nak tadabbur ayat Quran tu. Dia solat express, nak kejar berapa banyak rakaat. Tu tak betul. Imam Syafi'i kata, siapa yang hafal Quran dengan lancar, elok dia solat seorang-seorang di rumah. Sebab kalau solat di masjid, dia berdiri kejap je. Sebab Nabi lebih banyak solat di rumah berbanding di masjid. Tapi oleh kerana kita tak hafal Quran banyak, eloklah solat di masjid. Tapi cari masjid yang tertib bacaannya, bukan cari yang laju solatnya. Cari yang 3 cool je lah. Yang 3 cool je. Okey? Boleh lah? Maka saya kata 2 pun boleh, 4 pun boleh, 8, ikut kesesuaian kita. Ikut keselesaan, bukan keselesaan, kesesuaian. Kerana ada orang yang bertugas teruk, cukuplah berapa banyak yang dia mampu saja. Islam ni luas. Jangan sempitkan pahala ni konon-konon macam kita pula nak bagi pahala. Macam ustaz tu pula nak bagi pahala, dia kata. Siapa buat 8 tak dapat pahala tarawih? Engkau ke nak bagi pahala? Tuhan yang bagi. Jadi gitulah. Saya bila dengar video tu saya jadi panas hati. Kan? Sebab kenapalah ada ustaz macam ni, baca sikit tapi sombong je bukan main. Betul ke? Kena buat 20 juga ke ni? Tapi David Dada ketua Ahli Sunnah Malaysia. Kalau orang tanya saya, siapa presiden Ahli Sunnah? Saya kata Nabi lah. Siapa nak ambil jawatan Nabi? Teringin nak ambil jawatan Nabi. Presiden Ahli Sunnah wal Jamaah, Nabi. Kita pula boleh lantik satu orang Melayu jadi presiden Ahli Sunnah. Ajaib. Siapa masuk jadi ahli memang ajaib lah. Boleh mengaku ketua selain daripada Nabi. Dia nak ikut style Vatican. Orang agama. Wallahu Wallahualam. Mudah-mudahan kita terlepaslah daripada kebebalan yang ditunjukkan oleh sebahagian manusia. Wallahualam. Terima kasih banyak. Okey. Saya serahkan balik pada pengurusi. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa tersilap kata. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.